Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akilah. Di sini anda semua pernah tak perasan kesalahan yang sama boleh dinilai berbeza bergantung kepada siapa yang melakukannya. Okey, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana status, norma dan sekatan sosial membentuk penyimpangan sosial dan kaitannya dengan isu hutang pelajar yang dihadapi dalam masyarakat pada hari ini. Okey, baiklah. Status untuk pengetahuan semua ialah kedudukan seseorang di dalam satu kumpulan, di mana individu yang berstatus tinggi selalunya diberi kelonggaran apabila mereka melanggar peraturan, manakala individu yang berstatus rendah lebih mudah dihukum. Okey, baiklah, kita beranjak kepada norma sosial. Norma sosial ialah peraturan yang tidak bertulis tentang tingkah laku yang diterima. Okey, baiklah, penyimpangan ini berlaku apabila norma ini dilanggar dan norma boleh berubah mengikut situasi serta individu. Apabila norma ini dilanggar, akan wujud sekatan sosial seperti kita sedia maklum, iaitu berlaku sindiran, pandangan negatif, hilang kepercayaan ataupun disisihkan dalam satu kumpulan. Okey, menariknya di sini, individu yang berstatus tinggi kadang-kadang menerima reaksi ringan, tetapi di sini ada Imagination. tetapi dalam kes tertentu mereka juga boleh dihukum lebih berat kerana dianggap mengkhianati kepercayaan yang diletakkan daripada seseorang kepada dia. Baiklah, kita beranjak kepada hutang pelajar dan penyimpangan sistem. Dalam isu hutang pelajar, penyimpangan berlaku pada peringkat sistem bukan hanya pada peringkat individu. Apabila pendidikan diperswastakan, pelajar terpaksa menanggung kos melalui pinjaman. Okey, menjadikan pendidikan ini menjadi satu bebanan kepada kewangan peribadi. Sistem ini menguntungkan institusi kewangan melalui faedah dan penalti dan lebih membebankan golongan miskin serta minoriti. Okey, seterusnya kita beranjak kepada hutang sebagai kawalan sosial. Hutang pendidikan ni kita boleh lihat sebagai perhambaan moden. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana ia mengahadkan pilihan hidup dan kestabilan mental pelajar. Pelajar yang terbeban dengan hutang, mereka akan takut bersuara dan mereka takut untuk mengambil risiko sekaligus menjadi satu bentuk kawalan sosial dan emosi. Okey, kesimpulannya yang saya boleh buat di sini, penyimpangan sosial berkait rapat dengan status, norma dan kuasa sistem. Sebagai pelajar, kesedaran ini penting supaya kita lebih kritikal dan tidak menerima ketidakadilan sebagai perkara biasa. Terima kasih dan Assalamualaikum.